Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada malam ini dalam bab ibadat korban. Dalam ibadat korban ni dia ada hukum ibadat korban wajib, ibadat korban sunat. Ibadat korban wajib yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, di antaranya nazar ataupun ta'yin. Kita tentukan binatang milik kita. Kita ada lembu atau kambing, kita kata ini aku nak buat korban pada tahun ni, maka jadi wajib. Bila jadi wajib, di sana ada implikasi hukumnya lah. Hukum makan binatang korban yang wajib tidak dibenarkan kepada orang yang bernazar ataupun orang yang menyatakan orang yang menyatakan hukum korban itu adalah dia menyentuhkan aku nak buat lembu ini sebagai korban tahun ini. Dia ada lembu 4-5 ekor, dia kata aku nak buat lembu ni, nak buat korban, maka jadi wajib. Dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan lembu tersebut, daging lembu tersebut, kerana itu adalah korban nazar. Dia bukan kita panggil daging nazar. Kalau dia bernazar nak sembelih lembu, dia boleh makan. Bila bernazar untuk buat korban, jadi dipanggil korban nazar. Korban nazar dia tak boleh makan lah. Tak boleh makan daging tersebut, dia dan juga yang bawah tanggungan dia, anak isteri dia semua. Dan bagaimana hukum sekiranya dia mengambil manfaat dari dia tak makan tapi ambil manfaat daripada kulit lembu, tanduk lembu, dia ambil letak kat rumah dia, simpan lah. Ataupun dia nak buat tempat sangkut jubah dia ke, sangkut baju dia, dia ambil tanduk kambing, tanduk lembu. Hukumnya tak boleh, bukan sekadar untuk makan daging korban yang dinazarkan, bahkan mengambil manfaat daripada apa bahagian daripada binatang korban yang wajib, binatang korban yang dinazarkan, tak dibenarkan sama sekali. Semua dia kena sedekahkan, kena bagi orang. Kalau dia telah makan ataupun dia telah mengambil manfaat, kalau dia telah makan bagaimana? Dia kena ganti balik lah. Kalau dia makan berapa kilo dia makan, tak tahu anggaran dalam, mungkin anak isteri dia makan dalam 200-300 gram, maka dia gantilah lebih kurang tu, ambil lebih sikit. Dia beli daging, dia ganti balik, dia bagi sedekah kepada fakir miskin. Cuma kita nak ganti tu bagaimana? Ganti dengan nilai, mana kita bayar duit saja kepada fakir miskin ataupun kita beli daging. Dia ada dua pandangan lah. Pandangan yang pertama, qaul qadim, panggil fatwa Imam Syafi'i yang dulu, ketika yang sebelum Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir. Sebelum tu dipanggil fatwa lama Al-Qadim, menyatakan perlu bayar nilai, qimah, nilai berapa ringgit, anggaran setengah kilo, dia bagi anak isteri dia semua makan. Kalau contoh setengah kilo RM25, maka dia bayarlah RM25 kepada fakir miskin. Pandangan yang kedua, dia kata bayar ganti, beli daging, kemudian sedekahkan daging tersebut. Pandangan yang kuat, pandangan yang pertama. Kalau dia tak makan daripada daging korban yang dinazarkan, cuma kaum kerabat ataupun bawah tanggungan dia makan, bawah tanggungan dia, anak isteri dia makan, adakah dibenarkan ataupun tidak? Maka tak dibenarkan sama sekali. Kalau bukan korban wajib, boleh anak isteri dia makan, bahkan disunatkan jugalah untuk dia, anak isteri dia makan. Ya. Apa takrif nazar tu? Kalau seorang tu dia cuma jadi, kalau aku untung niaga tahun ni, saya nak dengan kambing, ada lembu kambing apa lah,
Adakah itu dinazar ataupun dia akan Tak, nazar ni dia ada dua, apa, sirah ataupun kita panggil ni format dia ada dua. Sama ada dia kata aku bernazar ataupun dia kata wajib ke atas diri aku. Kalau dia kata wajib ke atas diri aku nak puasa sunat 3 hari, 3 hari, maka hukum dia wajib puasa 3 hari. Kalau dia kata wajib ke atas aku nak buat korban juga tahun ni, jadi wajib, jadi nazar. Ataupun dia tak sebut wajib ke atas diri aku, dia sebut nazar, aku bernazar, jadi wajib. Dia kena sebut lafaz. Kalau dia kata aku nak buat korban tahun ni, kalau ada rezeki lebih aku nak buat korban tahun ni, itu tidak jadi wajib. Kalau dia ada lembu, dia bela kambing dalam 20-30 ekor, dia kata seekor ni aku nak buat korban, jadi wajib. Itu bukan dipanggil apa? Tidaklah dipanggil nazar, tapi dia hukum dia sama seperti nazar. Cuma term dia lain. Dalam ilmu fiqh korban ni dipanggil sebagai ta'yin. Cuma sebahagian ulama kata dalam masalah itu dikecualikan bagi masyarakat biasa, sebab mereka tak tahu. Kalau saya memiliki 20 ekor kambing, saya kata sekon saya nak buat korban, hukumnya wajib, kena buat pada tahun tu, kena sembelih lembu yang saya tentukan tadi, ataupun apa, kambing yang saya tentukan. Kalau tidak, dia akan jadi hutang lah, sebab dia jadi wajib. Dia macam nazar hukum dia. Cuma sebahagian di kalangan ulama dia kata benda ni orang yang belajar tahulah. Kalau orang yang tak belajar, dia memang tak tahu. Sebab orang kebanyakan di kalangan manusia, masyarakat biasa, dia akan tahu nazar tu wajib. Tapi untuk masalah ibadat korban, dia ada lembu, dia kata lembu ni aku nak buat korban tahun ni, dia tak tahu benda tu wajib, tiba-tiba jadi wajib. Sebab benda yang kita janji tak semesti wajib. Bukan, dia tak akan jadi wajib. Saya kalau menang cabutan petuah, saya nak belanja semua jemaah surau makan, tapi bila dapat cabutan petuah, saya tak belanja makan pun tidak jadi wajib. Saya hanya janji je. Janji tak semestinya kena buat. Yang terbaik, cuma masalah janji ni ada dua lah. Ada yang kata wajib sempurnakan janji, ada ulama kata sunat. Okey. Dalam bab korban dia jadi wajib bila kita ada lembu. Kalau kita tak ada lembu, kita pergi ke tempat lembu, kita bagi tahu kepada kawan kita, aku nak buat korban lembu ni, tidak jadi wajib sebab kita tak memiliki lembu. Itu orang punya lembu. Orang tu jual lembu, kita kata aku nak buat korban lembu ni, tidak jadi wajib sebab dia kena memiliki dulu. Dia ada lembu, dia cakap itu baru jadi wajib. Cuma masyarakat biasa ni kita tak bebankan dia kata wajib lah, sebab dia melainkan orang yang belajar je tahu. Jadi bila sebut tentang nazar, nazar ni ada dua. Satu nazar yang makruh, satu nazar yang sunat. Nazar yang makruh ni kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tak syarat. Kalau anak aku dapat SPM 10A, 8A, dia ambil 8 subjek, 8A, maka aku akan puasa sunat 3 hari. Aku bernazar aku nak puasa selama 3 hari. Jadi benda tu mana Allah Ta'ala bagi dulu, anak dia 8A baru dia puasa. Kalau tak bagi, dia tak nak puasa. Jadi dipanggil nazar yang berkira-kira. Nazar seperti ini ada sebagai ulama kata makruh lah. Kalau dia saja-saja nazar, itu tak makruh, bahkan dituntut dan disunatkanlah. Contoh dia kata aku bernazar, aku 1 sampai 10 Zulhijjah ni aku bernazar aku nak puasa 8 hari. Jadi hukumnya adalah disunatkan, sebab bernazar ni dia jadi wajib. Sebab 1 sampai 10 Zulhijjah antara hari yang terbaik dalam kehidupan dunia. 1 sampai 10 Zulhijjah, malam ni lah cerak apa? Anak bulan, untuk tengok sama ada jatuh 1 Zulhijjah ataupun tidak malam ni. Kalau jatuh pada malam ni, jadi disunatkan perbanyakkan ibadat sunat, sebab dia hari terbaik dalam kehidupan dunia, 1 sampai 10 Zulhijjah. Pernah ditanya kepada Nabi, kalau berjihad di jalan Allah, Nabi kata jihad di jalan Allah pun tak sama dengan 1 sampai 10 Zulhijjah. Melainkan Nabi kata orang yang berjihad mati
dia berjihad jalan Allah, dia berperang, dia mati syahid. Mati syahid paling tinggi lah. Kemudian barulah 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah dia tidak kira siang malam. Lailatul Qadar malam je. Itu pun satu malam je. Malam ganjil satu malam. 1 sampai 10 Zulhijjah setiap malam, setiap hari, siang dan malam, hari terbaik. Bila hari yang terbaik ini bukan kita sekadar tahu, kita beramal lah. Maknanya kita perbanyakkan solat duha kita, solat sunat rawatib, kemudian jaga semayang secara jemaah, semayang fardu sama ada di surau di masjid. Itu maksudnya bila kita sebut 1 sampai 10 Zulhijjah hari terbaik. Jadi kalau orang yang tak memahami azab sunat, kalau dia mencakap jadi azab, kalau dia cakap, dia kata aku bernazar, jadi hukumnya wajib walaupun dia tak tahu. Selepas dia tahu, dia mesti kena buat. Kalau dia tak tahu, dia main cakap je, aku bernazar sekian. Lepas daripada tu kawan dia bagi tahu benda tu wajib, jadi wajib. Lepas dia tahu tu wajib, dia kena buat lah. Kalau sampai ke sudah dia tak tahu, tapi selalu nazar ni semua orang tahu. Walaupun dia belajar rendah-rendah je, belajar sampai sekolah rendah pun, dia sebut nazar, dia tahu wajib. Memang selalunya orang tahulah sebut nazar ni wajib. Mana wajib dia kena buat. Cuma dalam bab ibadat korban ni, dalam bab ta'yin, kita kata lembu ni aku nak buat korban tahun ni, jadi wajib. Itu tak semua orang tahu. Bila dia memiliki lembu lah. Dia betul, dia berhutang pada Tuhan. Dalam Quran sebut wal yufu nuzuruhum wal yatawafu. Hendaklah kamu sempurnakan nazar kamu. Perintah Allah, hendaklah kamu sempurnakan nazar kamu. Jadi perintah tu wajib sempurnakan nazar. Jadi kita katakan nazar ni dia memanglah beban. Bila kita nazar, dia jadi wajib. Asalnya benda tu sunat je. Contohnya puasa 1 sampai 8 Zulhijjah, benda tu kan sunat. Kita nak buat benda baik, termasuklah puasa, walaupun tak ada hadis suruh kita puasa 1 sampai 8 Zulhijjah. Disebabkan hari terbaik kehidupan dunia, kita pun puasa. Bila kita puasa, itu benda yang sunat. Bila kita bernazar, jadi wajib. Jadi bila nazar jadi wajib, ibadat wajib tak sama dengan ibadat sunat. Puasa 1 sampai 8 Zulhijjah tu asalnya kita nak puasa sunat je. Jadi bila kita dah bernazar, jadi pahala yang kita dapat, reward yang kita dapat, kita dapat pahala wajib. Pahala wajib lebih tinggi lah daripada pahala sunat. Itu beza dia. Kalau semayang fardu maghrib, solat sunat selepas maghrib, mana lebih tinggi? Semayang fardu maghrib lah, sebab dia wajib. Bila kita bernazar, aku bernazar nak solat sunat selepas maghrib 2 rakaat, jadi wajib. Jadi dia akan dapat pahala wajib. Cuma kena berhati-hati bila kita bernazar, kita buatlah. Jangan bernazar tak buat, dia jadi berdosa. Andai kata dia tak sama kalau aku dapat lah, kalau anak aku dapat 8. Kalau dia kata kalau anak aku dapat 8 aku nak puasa, itu tidak jadi apa? Nazar. Nazar dia kena kata wajib ke atas aku puasa 3 hari kalau anak aku dapat 8 Kalau anak aku dapat 8 aku bernazar aku nak puasa. Kalau kata anak aku dapat 8 aku nak puasa sunat lah. Aku nak puasa lah. Nak puasa selama seminggu. Jadi itu tidak jadi wajib, sebab dia tak ada lafaz pun nazar. Macam kita lah bila bergaduh dengan isteri kita, macam-macam keluar, tapi tak sebut perkataan cerai. Bila sebut kata aku cerai kamu, jadi cerai. Tapi macam-macam kita sebut, belum jatuh lagi. Sampailah kita sebut, kita suruh dia keluar rumah lah apalah, suruh keluar rumah, masih belum jatuh cerai, melainkan dia keluar tu dia niat untuk ceraikan isteri dia. Itu dipanggil sebagai lafaz kinayah. Cuma selagi kita tak sebut perkataan cerai, maka dia tak akan jatuh cerai. Okey, kalau binatang korban yang wajib ni, kalau dia mati ataupun dia ada beberapa aib, asalnya sihat, tapi lepas beberapa hari sebelum raya haji,
sebelum nak tiba waktu sembelih korban, tiba-tiba dia ada aib, patah kaki ke, ataupun telinga dia ni putus ke, ada kecacatan yang menghalang untuk buat ibadat korban, untuk sah ibadat korban. Maka ketika itu kalau dia bernazar, jadi ibadat lembu tu jadi wajib untuk dikorbankan. Tapi dia telah jadi aib, cacat ni tak sah ibadat korban walaupun korban nazar. Jadi kita lihatlah cacat tu sebab apa? Disebabkan kecuaian dia. Kalau dia yang cuai, disebabkan kecuaian dia tak jaga elok-elok lembu tu. Sepatut lembu ni bila tak disurau, kuncilah pintu pagar surau ke apa, kunci. Dia biarkan hilang, mana dia cuai lah, dia tidak jaga, ataupun dia kena upah orang lah, bagi duit sikit, jaga supaya jangan ada orang curi lembu. Kalau dia buat tak tahu, biar je, tengok-tengok lembu hilang, maka tu cuai, dia kena ganti, beli lembu baru. Kalau tak cuai tak apa, dia dah jaga elok lah, dah kunci pagar, tiba-tiba hilang juga. Bila hilang juga, dia tak perlu ganti lah, sebab bukan kecuaian dia. Jadi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, perbezaan, mereka bezakan antara ibadat korban wajib, ibadat korban sunat. Ibadat korban sunat dia tak perlu qada lah pada binatang korban tu sekiranya dah habis waktu. Berbeza dengan ibadat korban wajib. Ibadat korban wajib walaupun dah habis waktu lah, tetap kena sembelih, sebab dia dah bernazar untuk buat korban binatang tu, tapi dah habis hari tasyrik, wajib sembelih. Untuk korban sunat tidak ada qada. Kalau dia contohnya dia kata, aku beli seekor ni kambing, aku nak buat korban tahun ni, dia dah belilah, tiba-tiba terlupa sampai habis hari raya haji, habis hari-hari tasyrik, semua dah habis dah, 4 hari dah berlalu, hari tasyrik dan juga hari raya haji, maka tak perlu qada. Berbeza dengan ibadat korban wajib. Kalau dia dah terlepas tahun ni, dia kena qada pada tahun hadapan lah. Bukan lepas tu dia kena sembelih. Kalau dia sembelih lepas tu pun dia tak akan jadi korban yang wajib, sebab korban ni dia ada hari-hari tertentu, 10 Zulhijjah, 11, 12 dan juga 13. Kalau dia buat terlepas 4 hari nak buat lepas tu, maka tak sah juga, sebab bukan waktu korban. Dia kena qada. Qada tu wajib, tunggu tahun depan. Untuk ibadat sunat, kalau dah terlepas korban sunat, tak perlu qada lagi. Okey, sekarang kita lihat mengenai dengan korban sunat. Tadi kita tentang wajib lah, tentang hukum korban sunat. Makan korban sunat ini, korban binatang, korban daripada korban yang sunat, daripada lembu ke, kambing ke, korban sunat ini disunatkan kita makan. Tidak wajib, tapi disunatkan makan. Sebab Quran sebut fakulu minha, kamu makanlah daripada binatang korban, wa at'imul ba'isal faqir, kamu berilah makan kepada orang fakir, sama ada orang fakir yang minta atau yang tidak minta kepada kamu. Bagi kamu makan, mengambil berkat daging korban, dalam masa yang sama kamu beri makan. Cuma Quran suruh hendaklah kamu makan daging korban, perintah tersebut bukanlah wajib. Perintah tersebut hanyalah sebagai irsyad, makna sebagai tunjuk ajar kepada manusia. Hukumnya sunat lah, yang terbaik kamu makanlah daging korban tu. Persoalannya, kerana apakah ulama dalam mazhab Syafi'i kita menyatakan sunat, sedangkan perintah Allah, setiap perintah itu hukumnya wajib. Ulama mazhab Syafi'i kata dalam Quran sebut wal budana ja'alnaha lakum. Unta ni, binatang korban unta, kami jadikannya manfaat untuk kamu. Bila jadi manfaat untuk kamu, tak kiralah kamu nak makan pun boleh, kamu tak nak makan pun tak apa, tidaklah jadi wajib. Makan tu tidak jadi wajib. Diberi pilihan pada manusia. Bila ada manfaat, unta ni bermanfaat kepada manusia, kamu nak makan, tak nak makan, terpulang, bukanlah wajib.
Perkara yang pertama, sebab apa hukumnya sunat? Quran sebut fakulu minha, kamu makanlah daripada daging korban. Perkara yang kedua, kerana al-ittiba', ikut sunnah Nabi. Nabi makan daging korban. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, Jabir kata, kemudian Nabi SAW pergi ke tempat penyembelihan, fanahara salasan wa sittin biyadih. Nabi sembelih dengan tangan dia 63 ekor unta. Nabi sembelih 63 ekor unta. Kemudian Nabi serahkan pisau penyembelihan tadi kepada menantu dia, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sempurnakan apa yang berbaki. Mana berbaki 37 lah, semua 100. 63 ada baki lagi 37. Cukup 100. Ini nak mengisyaratkan juga umur Nabi 63 tahun. Sebab tu Nabi sembelih 63. Sebab apa Nabi tak sembelih 64? Nak mengisyaratkan umur Nabi tu 63 tahun. Kemudian Nabi perintahkan kepada menantu dia supaya daripada lembu tadi hendaklah kamu masak dia. Fatubikhat fa'akala, masak, makan daripada daging dia dan juga hirup kuah dia. Itu juga perkara yang dituntutlah bila surau kita, masjid kita buat. Dia bukan kata penyembelihan semata-mata, sebahagian diambil untuk masak, tapi bukan semualah. Sebahagian diambil untuk masak. Dan sebab Nabi pun perintahkan kepada menantu dia, sebahagian tu ambil, rebus dia dekat dalam periuk sampai masak, kemudian hirup kuah dia. Makan daging dia, hirup kuah dia. Hukum makan semua daging korban, tak nak sedekah. Dia sembelih seekor lembu, dia semua simpan dalam freezer rumah dia. Stok untuk setahun, tak perlu beli daging dah. Semua dah ada dekat rumah dia, setahun punya stok. Pandangan pertama dalam mazhab Syafi'i, kita harus. Sebab apa harus makan semua? Bukanlah dia makan sekaligus semua, dia simpan untuk setahun. Pandangan pertama dia kata harus. Sebab apa dia kata harus? Kalaulah sebahagian pun Nabi benarkan untuk makan, Nabi Quran suruh makan walaupun sikit, maka kalau makan semua lagilah boleh, sikit pun boleh, semua lagi boleh. Cuma persoalan yang timbul, apakah gunanya penyembelihan korban? Nama tu ibadat korban, maqasid tu untuk beri kepada fakir miskin, untuk sedekahkan daging itu kepada fakir miskin bagi mereka dapat rasa. Kalau semua nak sumbat dalam freezer rumah kita, apa guna tujuan penyembelihan korban? Tujuan korban ini untuk mendapat pahala, niat mendekatkan diri kepada Allah dengan penyembelihan korban. Itu tujuan dia. Bila kita dah sembelih korban, nak niatkan dekatkan diri kepada Allah, dah sembelih, simpan dalam freezer. Maka pandangan pertama kata boleh, sebab syarat dia sembelih je. Tapi pandangan kedua ni kuat dalam mazhab Syafi'i. Kita menggunakan pakai pandangan kedua. Dia kata tak sah kalau semua sembelih seekor kambing, seekor lembu, semua sumbat dalam freezer rumah dia. Walaupun dia yang buat sendiri, dia yang proses sendiri, dia yang beli seekor lembu untuk diri dia, untuk buat korban, dan dia yang proses sendiri, tak jadi masalah. Cuma korban tu tak sah, sebab dia tak boleh simpan semua dalam freezer rumah dia. Walaupun dia proses sendiri, wajib sedekahkan sebahagian daripada daging korban tu, wajib disedekahkan walaupun sikit. Yang contohnya disedekahlah dalam 2-3% daging korban tu, yang 90% lebih semua simpan dalam freezer dia, sah. Cuma tak menepati lah, walaupun sah tapi tak menepati maqasid lah tu, objektif korban tu. Sebenarnya korban ni kita nak bagi orang makan, nak bagi orang daging mentah tu, nak bagi orang miskin dapat rasa. Tapi kalau kita buat semua simpan freezer kita cuma untuk lepas perkara wajib je, bagi kepada orang fakir miskin, ada beberapa orang kita bagi cukup habis, sah, tapi tak menepati yang sepatutnya lah. Jadi yang pembahagian yang afdal tu 1/3 tak? Itu pandangan fatwa Imam Syafi'i dululah. 1/3 dia ada dua, sama ada 1/3 untuk kita, 1/3 kita sedekahkan, 1/3 lagi untuk orang-orang
biasalah. Mana bekan orang susah. Jadi 1/3 untuk kita, 1/3 sedekah orang miskin, 1/3 lagi untuk orang biasa. Okey. Ada pandangan di Imam Syafi'i yang dulu, fatwa lama Imam Syafi'i, dia kata separuh-separuh. Mana separuh-separuh ni, separuh kita sedekah, separuh untuk kita. Jadi kalau sesekor lembu kita ada 1/7. 1/7. Jadi 1/7 tu kena ada portion sikit yang wajib untuk fakir miskin. Itu yang wajib. Tapi yang terbaiknya kita sedekahkan semua, melainkan kita ambil sikit je untuk mengambil berkat makan, untuk apa, menghidupkan sunnah. Nabi makan dengan korban, kita pun makan. Tapi kita ambil sikit je. Itu yang terbaik lah. Yang lain tu kita serahkan kepada fakir miskin, kita bagilah kepada bukan untuk diri kita, bukan untuk anak isteri kita. Untuk anak isteri kita, untuk diri kita, kita ambil sikit je. Yang lain kita sedekahkan. Bila seekor lembu ada 7, kita bagi pada 7 peserta. Jadi kena ada yang wajibnya, setiap 7 peserta itu adalah wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Nak tahu macam mana fakir miskin? Tuan-tuan senarai, boleh dikatakan masjid ada senarai fakir miskin, sebab mereka akan salurkan bantuan. Jadi mereka akan salurkan bantuan mana-mana masjid lah. Selalunya mereka ada list nama, janda, fakir miskin, orang yang stroke, sakit, semua ni mereka ada list dia. Jadi kita tahu siapa yang orang sakit, siapa orang miskin, semua sudah tahu. Jadi kita berilah pada mereka ni. Yang wajibnya sedekah sikit, yang sekadar-kadar ada nilai, walaupun 200 gram, 300 gram, okey. Itu yang wajib. Kita nak, bukan kita tak nak yang tu lah. Kita nak paling kurang orang miskin pun dapatlah 1 kilo juga. Kita tak nak sekadar lepas benda yang wajib je. Sebab objektif ibadat korban ni tujuannya untuk bagi orang makan, untuk bagi orang daging mentah. Kalau dia makan semua sekali, dia tak bagi sedekah langsung, dia kena ganti. Dia kena ganti, sama ada dia ganti duit, sedekahkan kepada fakir miskin, ataupun dia beli daging kemudian sedekahkan kepada fakir miskin. Okey. Kalau dia sedekahkan kulit, dia buat korban seekor lembu contoh, cuma dia bagi juga fakir miskin, tapi bukan bagi daging, bagi limpa, bagi hati, bagi kulit, tanduk, bagi mata, bagi lidah, itu semua tak memadai, tak sah. Wajib dia bagi daging. Wajib dia bagi daging kepada fakir miskin. Kalau dia tak makan langsung daging korban, dia bagi semua kepada fakir miskin ataupun bagi kepada orang biasa, dia tak makan langsung, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Ibadat korban dia sah aja, tidak jadi masalah. Maksudnya gini, daging dan organ tu dalam kiraan agama kita, benda tu memang ada nilai-nilai yang berbeza kan? Bukan, dia yang wajib beri kepada fakir miskin ni daging. Daging tu yang wajib. Limpa kalau kita nak bagi boleh, tapi kalau kita bagi limpa saja, kita tak bagi daging, maka tak sah ibadat korban kita. Sebab ibadat korban ni tujuan dia untuk bantu fakir miskin, nak bagi mereka rasa makan daging, bukan bagi mereka lidah, bagi mereka mata, bagi mereka kulit, tak ada. Kena bagi mereka daging lembu. Kalau bagi lemak pun masih tidak sah. Dia kena daging korban tu bagi. Kalau campurkan pun boleh, yang penting ada daging dalam tu. Ini cerita benda wajib lah, tapi selalunya kita lebih daripada itu kita nak, bukan sekadar wajib. Kalau yang wajibnya seorang fakir miskin, kita akan bagi lebih daripada itu, lebih daripada seorang. Dan semua binatang-binatang korban ni kita tak boleh jual. Kita tak boleh masak semua, kita tak boleh jual. Walaupun kulit, perut tak boleh jual.
Dia ada dua pilihan je. Walaupun kita kata jual, duit masuk dalam surau, itu pun tidak boleh. Ibadat korban, binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh jual apa-apa bahagian, tanduk ke, kepala ke, lidah ke, tak boleh jual. Kalau semua tak nak, maka kita tanam dia. Kita tak boleh jual untuk masuk duit tabung surau. Tak, kita tak boleh. Sebab tu dalam upah kepada petugas ataupun kepada penyembelih korban, kita tak boleh bagi daripada daging korban ataupun daripada mana-mana bahagian korban. Kalau kita bagi, seolah-olah kita menganggap dia adalah jual beli. Mana kamu buat kerja, kamu sembelih, kamu bungkus ni, aku bagi kamu daging. Jadi maksudnya kita berjual beli. Mana sebagai upah dia daripada daging korban, maka tak sah. Sebab menantu Nabi dia bagi tahu apa, nahnu nu'tihi min indina, kami beri upah tapi daripada diri kami sendiri, bukan daripada binatang korban. Bagi upah boleh kepada petugas korban, tapi bagi benda lain lah, bagilah duit yang setimpal dengan kerja. Tapi kalau tuan-tuan bagi apa, bagi daging korban je tapi hadiah lah, dia tidak cukup loh. Dalam kitab-kitab fiqh dia sebut bagi hadiah boleh, tapi kena ada upah. Bagi hadiah tu boleh tuan-tuan, bagi daging korban niat hadiah boleh, tapi kena ada upahnya lah. Sebab kalau tak, daging korban tu akan jadi upah. Dia sebab dia buat kerja, dia kena bagi selain daripada, kalau nak bagi juga sebab dia miskin, boleh daging korban. Tapi sebab dia buat kerja, tuan-tuan bagi ekstra satu lagi, dia akan jadi upah. Kalau petugas korban, dialah orang sini, dialah petugas sini, dia dapat sama seperti orang biasa, itu tak apa. Maksudnya macam mana? Orang yang buat kerja, orang yang duduk dekat berampiran kawasan surau ni, dia akan dapat satu kupon, mana akan dapat 1 kilo daging. Petugas korban, dia juga dalam masa yang sama, dia adalah penduduk sini, jadi dia pun dapat satu juga, tak apa, itu okey lah. Tapi kalau dia bukan qaryah sini, dia tak ada kupon pun, tapi dia datang memakai baju petugas korban, sepatutnya dia tak layak untuk terima, sebab kita tak bagi kupon kat dia pun. Tapi disebabkan dia kerja, kita bagi dia lah sebagai hadiah untuk dia kerja. Dia tak akan jadi upah, melainkan dia kena disusuli dengan upah dia. Upah apa? Upah duit lah. Melainkan kalau kita sama je, kita sama ratakan. Ada sebahagian di kalangan kita, dia tak dapat kupon, jadi yang tak dapat kupon pun kita akan bagi juga. Kepada petugas korban pun kita akan bagi juga. Tapi bagi itu bukan sebab dia petugas korban, hadiah daripada surau, mana kita sama ratakan. Siapa yang datang tak ada kupon, kita akan bagi. Yang petugas korban yang tak ada kupon pun kita bagi. Itu tak apalah, kita sama ratakan semua. Cuma kita utamakan siapa yang ada kupon tu. Yang tak ada kupon, tunggu dulu dalam setengah jam sebelum pukul 4. Contoh, kita akan tutup pembahagian daging pukul 4. Setengah jam sebelum pukul 4, tengok kalau daging masih banyak, kemudian orang pun datang sikit, yang tak ada kupon pun kita akan bagi. Kepada petugas korban tadi, kita akan bagi juga. Bukan atas sebab dia kerja, sebab dia sebab dia apa, datang sekali dengan orang yang tak ada kupon, kita akan bagi. Itu boleh lah. Sebab kita tidak bezakan antara petugas dan juga tidak, orang yang bertugas dan juga orang yang tidak bertugas. Sebab dalam muamalat Islam ni, kita tak ikut apa yang mulut kita cakap. Kita mengikut kepada apa, hakikat benda tu. Kalau saya bagi pada tuan-tuan, saya bagi handset ke, saya bagi pen ke, tapi saya minta RM10, saya bagi pen ni, bayar saya RM10, maknanya kata bagi, bukan bagi tu makna jual beli. Walaupun saya tak sebut saya jual, tapi dalam bila saya bagi dan saya minta duit, itu makna jual lah. Walaupun saya tak sebut jual, saya sebut beli, saya sebut bagi, saya sebut beri, sama je. Dia tak mengikut kepada lafaz, dia mengikut kepada benda yang kita sedang lakukan.
Sama juga dalam ni, walaupun dia bertugas korban, dia jadi petugas korban, surau bagi hadiah, dia bukan hadiah tu, kita panggil upah. Sebab dia ada kerja, dia buat kerja, surau bagi tu dipanggil sebagai upah lah. Walaupun mulut kata ini daripada pihak surau hadiah, sebenarnya dia upah, melainkan tuan-tuan kena bagi benda lain. Okey, wajib bagi kepada orang miskin ni daging, bukan daging telah dimasak. Jangan tuan-tuan buat sup, buat kari, ada lebih banyak ni bungkus bagi orang miskin, itu pun boleh. Tapi syarat wajibnya daging mentah. Sebab orang miskin dia boleh jual daging mentah. Orang masyarakat biasa yang dah ada duit, dia tak boleh jual. Mereka yang tak tergolong dalam golongan fakir dan juga miskin, dia tak boleh jual daging korban. Orang miskin boleh jual. Dia dapat surau ni 1 kilo, masjid ni bagi 1 kilo, surau B lah bagi 1 kilo, ada 3 kilo, berapa banyak sangat, dia jual lah, boleh dapat duit. Fakir miskin boleh jual. Yang kulit tu boleh jual juga. Macam mana? Yang kulit tanduk tu dia boleh jual juga. Kulit tanduk kita bagi dia. Orang miskin lah. Kita bagi orang miskin lah. Orang miskin boleh jual, tapi duit tu ambil dekat dia, boleh jual. Dia boleh jual. Sebab bila kita bagi milik dekat dia ke orang miskin jual boleh. Sebab mereka tak nak daging korban, mereka tak nak kulit, mereka nak duit. Untuk fakir miskin sahaja. Okey, kalau dia sedekahkan semua binatang korban sunat tadi, korban yang dia buat, dia sedekah semua, dia tak makan langsung, itu pun boleh. Dan yang terbaik ni dia ambil lah sikit. Itu yang afdalnya sikit. Dan yang lain tu dia sedekahkan. Itu aqrab di taqwa, itu lebih kepada ketakwaan lah. Dan menjauhkan diri daripada sifat bakhil. Itu bila kita buat korban, kita sedekah je. Yang paling sempurna sebenarnya dalam bab pengagihan daging korban ni, peserta korban ni dia hanya mengambil sikit je. Mungkin ambil 500 gram contohnya, ataupun 1 kilo untuk dia dan juga anak isteri cukup. Yang lain tu dia sedekahkan. Kerana beramal dengan zahir daripada ayat tadi, fakulu minha, kamu makanlah daripada daging korban, dia pun makan. Wa at'imul ba'isal faqir, bagi kepada fakir miskin lain, bagi orang daging mentah. Dan juga keluar daripada khilaf di kalangan ulama yang mengatakan wajib apa? Wajib makan daging korban. Ada ulama kata wajib, sebab Quran suruh, bila ayat suruhan daripada Quran jadi wajib. Jadi ada ulama berpandangan wajib. Bila wajib, dia makan, pertamanya kerana perintah daripada Quran, yang kedua kerana mengikut sunnah Nabi makan daging korban, yang ketiganya untuk keluar daripada khilaf, daripada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan hukumnya wajib makan daging korban. Itu yang paling sempurna lah. Yang level yang nombor 2, kita sedekahkan semua, kita tak makan langsung. Itu nombor 2. Nombor 1 kita ambil juga sikit untuk mengambil berkat. Level yang ketiga 1/3. 1/3 untuk kita, 1/3 kita, 2/3 kita sedekahkan, atau 1/3 untuk orang kaya, 1/3 untuk orang miskin. Kalau susah sangat nak cari fakir, macam mana? Dia kalau dekat senarai masjid tu banyak ada. Saya rasa puluh ada, kan? Ratus pun mungkin ada tu. Kalau kita tak bagi, kalau tempat kita tak ada fakir miskin, kita boleh bagi. Kita yang simpan, kita bagi kepada fakir miskin sendiri. Mana-mana tempat, walaupun jauh sikit dari tempat kita pun tak apa. Misal kalau yang sampai kita dari surau surau yang lain lah, yang fakir miskin tu lah, lain doang kita dah ambil. Lepas tu ada satu tempat, tetapi sekitar apa kita ambil. Boleh juga. Boleh kan? Kita asingkan tu doang. Kita serahkan pada yang tu. Boleh ya. Cuma yang untuk peserta korban ni, yang saya bagi tahu minggu lepas lah, dia bila ada 10 ekor lembu contohnya,
lembu 1, lembu 2, lembu 3 ni peserta tu ada hak ke atas binatang korban dia. Makna disunatkan dia makan sikit-sikit, maknanya dia ambil bahagian daripada daging korban dia, daging daripada binatang korban dia. Jadi kalau kita campur semua, jadi dia dah terluput hak dia. Sepatutnya dia ada hak untuk ambil daripada daging korban dia, binatang korban. Tapi bila kita dah campur semua, jadi kita tak sempurnakan hak dia. Sedangkan sempurnakan hak ni wajib. Kalau lembu dia nombor 1 tu, dia tu dah daging dia. Betul. Kita kena simpan untuk dia lah. Kalau kita buat betul lah. Bukan nombor 1 daging dia. Takkan satu dia ni. Betul. Melainkan kalau surau masjid dia tak mampu buat benda tu, memang dah beberapa tahun dah dia sentiasa akan campur semua sekali. Bila campur semua ni sebenarnya tidak dibenarkan, tapi ada jalan keluar dia. Kalau jalan keluar dia adalah kita bagi tahu kepada peserta korban. Kita bagi tahu kita akan buat ibadat korban, akan sembelih semua, dan semua binatang-binatang korban surau kami buat dalam 10 ekor, dan semua tu kita akan campurkan. Kemudian daripada semua tadi kita akan agihkan kepada peserta korban, dapat bahagian ni sekian, dapat limpa banyak ni. Kalau mereka kata okey, setuju, boleh lah. Tapi dia ambil daging lembu dia lah yang bukan itu, boleh kita katakan hak dia lah. Hak dia memang kita kena sempurnakan. Kalau kita nak gugurkan hak dia, kita kena bagi tahu dia. Jadi bagi tahu dia. Jadi kalau kita bagi tahu kemampuan surau kami ni, kami akan kumpulkan semua lembu-lembu. Jadi dia pun dia diam dia, maknanya okey lah. Kalau kita tak bagi tahu, makna kita tak sempurnakan hak dia. Bila tak sempurnakan hak dia, sebab Quran sebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Jadi maksud dia ada hak untuk daging korban dia, tapi kita tak bagi pun hak dia. Kita bagi hak daging korban dia kepada orang lain. Jadi sepatutnya dia ada hak sikit. Jadi pada ketika tu kita minta persetujuan lah. Bila minta persetujuan, dia dia maknanya okey lah tu. Kalau kita tak bagi tahu, makna kita tak sempurnakan hak dia. Tapi dia tidak menjadikan korban itu terbatal. Dia batal taklah, sah. Batal tu tak, cuma kita kata hak lah. Sebab hak ni benda yang boleh dikatakan wajib juga, hak ni. Bila kita hak manusia, kita kena sempurnakan. Walaupun hak ada yang hak yang sunat. Kalau sebelah kita nasikan dia bekas itu kan. Seko. Tak, contohnya kita ada 11 ekor sembelihan pada hari itu. Ini 11 ekor tu tak, bukan maksudnya lembu 1 okey, kita asingkan 7 untuk 7 peserta korban. Lembu 2 kita asingkan untuk 7 peserta korban. Jadi mereka ni akan dapatlah daging sikit, kemudian dapat organ tu lah, hati kelimpa sikit, tulang sikit, contohnya lah. Jadi lembu 1 untuk 7 peserta, lembu 2 untuk 7 peserta, lembu 3 untuk 7 peserta. Sebahagian tempat dia ada ni baldi, mana setiap lembu ada 7 ni baldi. Lembu 1 ada 7 baldi, lembu 2 pun ada 7 baldi. Jadi setiap baldi tu dia akan letaklah tulang semua dalam tu untuk peserta. Tulang susah sikit dah, campur je sekarang. Kalau campur boleh je, apa-apa pun tak apa. Cuma yang penting dia dapat bahagian dia, dapat daging tu. Kalau kita tak nak bagi limpa pun tak apa. Tapi dia akan dapat bahagian dia, dapat daging dia. Pasal kita buat dia tak. Pasal kita akan buat itu, kita nombor 1 kita kena betul. Sebab bila dah habis yang daripada untuk peserta tu, kita dapat, dah katalah macam kita akan buat macam berapa kilo peserta akan dapat. Kita dah asingkan nombor 1, okey dah siap lah. Selebih ni tu untuk fakir dengan miskin, yang fakir untuk yang kezinanan tu, itu pun kalau campur antara lembu lain tak masalah.
Boleh tu boleh. Boleh. Cuma peserta dia Betul. Okey. Dulu kalau ni kena nafikan kat ni, kalau tengah awal-awal nafikan. Kalau dia kumpulkan semua fakir miskin tapi dia tak bagi daging, dia bagi benda yang telah dimasak, bagi kari ke sup ke, daging kari, daging sup, itu tidak memadai lah. Dia wajib, fakir miskin ni kena bagi daging yang mentah. Okey. Ni kita dah baca tadi dah ni. Dah baca. Kita masuk sikit lagi sikit lagi mengenai dengan berjual beli. Jual beli binatang korban tak dibenarkan. Apa-apa binatang korban, sama ada bulu dia, tanduk dia, kulit, semua tak dibenarkan jual. Hukum menjual binatang korban ni tak boleh, sama ada binatang korban nazar ataupun binatang korban sunat. Binatang korban yang wajib pun seperti nazar pun tak boleh jual, binatang korban sunat pun tak boleh jual. Masa tak boleh jual, tak boleh jual bahagian-bahagian dia. Kecuali pakai sikit Ustaz. Fakir miskin tu kita yang bagi dia. Contohnya tidak ada orang ambil kuku, kuku ke, lidah ke, ekor ke, kita pun bagi pada fakir miskin. Fakir miskin jual, boleh. Tapi kalau fakir miskin nak bahagian-bahagian tu, dia kena minta kepada surau. Jangan pula dia main ambil je, dia kena minta surau. Kalau dia ambil je, itu dianggap curi lah. Dia kena bagi tahu. Kalau semua 77 peserta semua tak nak ekor ke apa ke, bagi kepada fakir miskin ni, dia pun ambil, dia jual, boleh. Nabi kata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit binatang korban, maka tidak ada korban bagi dia. Tidak ada korban bagi dia. Tapi kalau orang miskin, dah tahu dia miskin, memang dia takkan buat ni korban. Jadi dia jual untuk dapat duit dia, untuk dapat duit. Kalau dia buat, dia jual juga daging korban. Lepas daripada itu baru dia tahu rupanya daging korban tak boleh jual, maka sebenarnya jual tersebut adalah perkara yang diharamkan. Menjual bahagian daripada daging korban, daripada bahagian korban, adalah perkara yang diharamkan. Bila haram, maka tak sah. Penjual pun tak sah, pembeli pun tak sah. Mana orang yang beli bagi duit, jadi dia kena kembalikan balik kulit ke apa ke yang dia beli tadi. Manakala penjual kena kembalikan balik duit tadi, sebab tak sah. Bila tak sah, mana dia tak memiliki barang ataupun duit tadi dengan sempurna lah. Mana jual beli yang tak sah, haram. Kalau dia dah jual dan dia tak tahu pun hukum dia, lepas daripada tu baru tahu. Contohnya dia dah jual 2 kilogram lah daging. Dia kata, aku dapat dekat surau banyak ni, 1 kilo dekat masjid pun dapat, aku jual lah satu. Bila jual, dia kena ganti balik, ganti sedekah pada fakir miskin. Sama ada dia nak sedekahkan duit pun boleh, nak beli daging sedekahkan pun boleh, ganti balik. Sebab dia tak boleh jual, melainkan fakir miskin je boleh jual. Untuk petugas yang kita bagi tadi, tak boleh bagi upah, berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Ali. Dia kata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan aku supaya aku menguruskan, mana aku sembelih unta. Kemudian Nabi pesan kepada aku juga supaya aku sedekahkan daging unta, kulit unta, dan Nabi pesan wa alla u'tiya al-jazzar minha. Nabi pesan juga supaya aku tak berikan kepada petugas korban, pada penyembelih ni, daripada bahagian binatang korban. Kemudian Sayyidina Ali kata, nahnu nu'tihi min 'indina, kami beri upah tapi daripada sisi kami, bukan daripada binatang korban. Kalau dia nak bagi juga daging korban, nak bagi daging ke, ekor ke, nak bagi juga kepada petugas ataupun kepada penyembelih, dia boleh bagi.
Tapi dia kena bagi upah, dia kena bagi upah dulu lah. Kalau tak, benda tu akan dianggap sebagai upah. Yang kita sebutkan tadi. Ustaz, kita ada upah Ustaz kan? Kalau yang kita bagi baju ni dia tidak dianggap upah baju. Sebab baju ni hanya baju ni kita katakan harga dia berapa ringgit je, RM10 apa? RM15 RM20. Padahal dia buat kerja lama agak tu, daripada pukul 9 sampai pukul 12.30 1. Takkan kita nak bagi upah banyak tu je. Jadi bagi upah setimpal lah. Kalau macam ni Ustaz, kita bagi dia baju, lepas kita bagi duit, bagi duit tambah macam boleh lah, boleh. Tapi bagi duit ni janganlah bagi duit sikit sangat. Sebab bagi duit sikit, kalau kita panggil apa, bibik cuci rumah kita pun sejam pun RM25 tau. RM20. Kalau kata minta apa, kurang sikit boleh. Tak nak dia kata memang harga, memang apa, mana-mana rumah kami pergi 1 jam RM25. Kita akan minta kurang sikit. Tak, memang sejam RM25. Jadi kalau nak bagi pun janganlah bagi sikit sangat. Bagi yang okey-okey lah harga. Bukan dulu kepada yang orang nak buat kerja tugas tu. Kita apa dia? Bagi apa upah? Tak. Kita tak dalam apa? Muamalat ni kita tidak perlu bagi tahu apa hadiah, sedekah ataupun upah, kita tak perlu bagi tahu. Contohnya lah, kita jemput ustaz bagi apa, kuliah contoh. Lepas kuliah apa, ceramah tu kita bagi dia duit, campur kita kata ini hadiah ni, hadiah daripada pihak surau. Itu bukan, memanglah orang surau akan kata, pihak surau akan kata apa, hadiah daripada pihak surau. Tapi sebenarnya dari segi hakikatnya bukan nama hadiah, dinamakan sebagai apa, upah lah. Upah dia. Tapi kalau hadiah ni dia mengajar ke tak ke, dia datang tu memang surau bagi dia duit, itu baru nama tu hadiah. Mungkin dia datang daripada jauh, datang saja, tiba-tiba surau bagi dia duit, okey lah. Itu baru nama dia hadiah. Kalau dia dah mengajar sejam, sejam setengah, tiba-tiba dia bagi duit, dia kata kami bagi hadiah oleh pihak surau. Hadiah tu boleh lah, tapi sebenarnya bukan ni lah hadiah, itu namanya upah lah. Nyatakan apa? Upah kita t-shirt daging. Upah kita t-shirt merah. Kalau upah kita t-shirt sampai bekerja, lepas tu daging tu kan kita bagi lah. Boleh, tapi dia tidak setimpal. Seolah-olah kita nak hanya melepaskan batuk di tangga lah. Tapi tidak capai. Sebab sepatutnya bagilah dalam RM100 contohnya. 100 bila kita bagi RM10, kemudian kita bagi daging korban. Jadi RM10 tu hanya nak menutup yang kata kita tak nak bagi dia apa, upah. Jadi kita tutup dengan bayaran RM10, kemudian baru kita bagi daging 1 kilo. Jadi itu dipanggil sebagai apa, kita panggil helah. Helah macam ni tidak dibenarkan lah. Kalau kita nak bagi, kita bagi itu betul. Kemudian baru kita bagi daging, itu baru dipanggil hadiah. Tapi kalau macam saya kata, bagi yang lebih sikit lah, saya katakan tadi, kalau kita bagi baju dan nama harga dalam RM20, yang kita tambah RM10, kita tambah sikit lah, kalau itu masa kita yang tapi ada kata dia sekarang ni, bilangan yang datang kan, yang datang kadang sampai 100 orang kan. Tak, kita ambil kita akan bagi kepada yang petugas yang berdaftar je lah. Yang tak berdaftar, kalau dia minta juga daging, kita kata nanti dulu.
Tunggu setengah jam sebelum pukul 4 ni. Kalau dah tak ada orang tu, baru kita akan bagi dia. Jadi kalau mana dia seperti orang biasa lah. Mana kalau dia tak ada kupon, tunggu dulu. Jangan pula sebab dia petugas, tak apalah, kita pun bagi dia dulu. Dia sama seperti orang biasa. Jadi kalau kita suruh dia tunggu sampai pukul 4 lah contohnya. Kalau dalam pukul 4 ada lebih, baru kita bagi dia. Okey, dah habis waktu dah. Satu soalan tak? Ya. Boleh ke seseorang tu dia membatalkan dia punya nazar? Batalkan nazar. Nazar boleh batalkan, tapi kita kena bayar kafarah lah. Kena bayar kafarah. Contohnya dia nazar, aku nak puasa seminggu. Nak puasa seminggu. Kalau anak aku dapat SPM 8A, last kali dia tak mampu puasa, bukan kata nak puasa seminggu, sehari pun dia tak mampu puasa. Jadi dia kena bayar kafarah. Kafarah nazar ni sama seperti kafarah sumpah. Sama ada dia puasa 3 puasa 3 hari, ataupun dia beri makan kepada orang miskin sebanyak 10 orang. Kalau korban ke apa benda lain dia dibagi berani orang dia nazar, tapi dia nak batalkan nazar tu, dia kena bayar kafarah. Kafarah tu puasa 3 hari. Kafarah tu dalam Quran disebut fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, bagi makan 10 orang miskin, ataupun au kiswatu, ataupun beri pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tak mampu juga puasa 3 hari. Sebab kafarah nazar, kafarah sumpah sama. Kafarah nazar, kafarah sumpah sama. Dan malam ni kalau 1 Zulhijjah, maka disunatkan kita tidak memotong kuku bulu semualah. Bagi peserta korban. Orang yang melaksanakan korban disunatkan dia tidak potong kuku bulu pada mana-mana bahagian lah, tak kira misai ke, bulu ketiak ke, apa-apa bulu. Disunatkan dia tidak potong sampailah binatang korban tu disembelih. Kalau dia buat untuk anak dia, maka hukum dia apa? Sama juga. Tidak disunatkan dia potong kuku lah. Bukan dia, anak dia, sebab dia buat korban untuk anak dia. Jadi tak disunatkan anak tu lah untuk potong kuku bulu semua sekali. Jadi disunatkan tak potong bulu ni kepada siapa? Kepada peserta korban. Walaupun kita tak buat, tapi orang lain buat untuk kita, sama juga kan? Kita disunatkan tidak potong bulu kuku lah, sekiranya malam ni 1 Zulhijjah lah. Saya pun tak tahu dah umum ke tak. Malam ni kot. Malam ni baru dia umum. Tengok petang tadi malam ni dah keluar lah. Malam ni keluar. Berkemungkinan malam ni berkemungkinan besar. 10 Zulhijjah raya lah. Tadi kita mengenai pasal binatang yang dinazarkan untuk korban, tapi tiba-tiba dia cacat bahagian tu, sampai kita nak kena gantikan binatang dia binatang yang kita korban yang kita nazarkan, kalau berlaku aib ataupun kita panggil cacat, sama ada dengan kecuaian ke tidak. Kalau dengan kecuaian kita kena ganti baru. Kalau bukan kecuaian kita, tak apa, biarkan. Maksud boleh korban macam biasa saja. Contohnya lembu tu hilang. Jadi padahal kita lembu ni nazar kita, jadi hukumnya sah.
walaupun hilang kita tak perlu beli lembu lain, sebab sekiranya bukan kecuaian kita. Tapi kalau dengan sebab kecuaian kita tak jaga lembu tu, kita tidak ikat kuat-kuat, tiba-tiba lembu tu yang hilang, kita kena ganti baru. Kita kena beli lembu baru. Maksudnya sama nilai dengan lembu yang hilang tu atau yang cacat tu macam mana? Tak semestinya. Tak. Tidak semestinya. Kita akan lihat sama ada dia cuai ke tidak. Kalau dia cuai, kita kena ganti. Kalau tak cuai, tak perlu ganti. Nazar diterangkan aja. Nazar, betul. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma